Ini dia jam terbaru aku, Honor Watch Fit. Jom aku cerita apa yang best pasal jam ni. First kali aku suka dia punya design, nipis dan ringan. Dia punya nipis hanya 9.9 mm dan dia punya ringan hanya 27 gram. Walaupun nipis dan ringan, dia punya kapasiti bateri boleh bertahan sehingga 23 hari. Almost sebulan weh. Tak cukup dengan tu, kalau korang nak selam dalam air pun tak ada masalah. Dia support 5 ATM IP68. Jadi kalau korang nak buat aktiviti dalam air, menyelam, berenang, tak ada masalah untuk jam ni. Selain daripada tu, aku suka dia punya pilihan tali. Dia ada pilihan leather dengan design denim ataupun silikon dengan design hitam. Untuk skrin, dia menggunakan skrin AMOLED 1.32 inci. Dan dia punya brightness boleh cecah sehingga 1500 nits. Jadi kalau korang guna dekat outdoor, langsung tak ada masalah. Jam ni juga dia dah ada built-in mic dan speaker. Jadi kalau korang nak dengar lagu ataupun call, tak ada masalah. Untuk call dan lagu, dia menggunakan connection Bluetooth. Untuk connection Bluetooth kali ni, dia menggunakan Bluetooth 5.4. Jadi korang almost takkan rasa dia punya delay. Untuk kesihatan, dia boleh check korang punya heart rate, sleep monitoring, SpO2 dan untuk wanita, dia pun boleh check kesihatan wanita. Jadi itu dia sebersedikit apa yang best pasal Honor Watch Fit ni. Kalau kau minat, kau boleh dapatkan sekarang. Aku suka disebabkan harga dia seriously memang berbaloi dengan feature-features yang dia bagi. Cuba kau tengok berapa harga kau dapat. Dan kalau kau nak, boleh dapatkan sekarang guys.